Dan kita pula tak jawab banyak. Rupa-rupanya tertanam di sebagian anak-anak muda kita. Memang betul bersih. Saudara, saya Menteri Kewangan, tengok fail-fail ini. Saya dulu ketua pembangkang. Memang serang kuat. Tapi tak terjangkau apa yang mereka lakukan. Dengan perjudian haram. Orang kata biasa. Masa UMNO takat 8. Masa Perikatan Nasional naik 22. Dengan PAS bersatu di situ. PAS kata dia tak buat. Tak buat apa, kita bangkitkan. Betulkan, tak betul sampai habis. Masa kita, saya dan Datuk Seri Zahid, di atas langkah pertama, turun balik. Sama macam Barisan Nasional dulu 8. Tapi bukan cakap itu. Naik 8-22 ingat percuma ke? Dia tak sogok ke? Ini yang banyak duit di merata tempat ni dari mana-mana. Duit judi. Saya ulang. Dulu saya sebut urat duit judi. Malam ni saya nak sebut duit judi yang bantu mereka banyak. Nak cabar-cabar. Nak saman. Sila saman saya kalau berani.